ramai yang menganjing PM kata oh kalau saya jadi PM harga minyak akan turun, dan penyokong-penyokong PH semua kata oh ini adalah janji lama yang tak diulangi baru-baru ini janji 10 tahun lepas dan sebagainya, tetapi tidak dibuat baru-baru ini. Tetapi kita boleh tunjuk selewat pilihan raya umum yang lepas, masih lagi juga PMX keluarkan kenyataan bahawa saya jadi PM nanti harga minyak akan turun lah. Sekarang kalau kita berjaya kali ini, janji kita kepada rakyat, insya-Allah kita akan tunaikan sepenuhnya. Ramai yang sindir. Oh, pasal apa? Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? So, bagi saya kena hadap lah. Jangan komplain, jangan jadi victim. Oh saya dikecam ataupun jangan serang orang, jangan gaslight orang. Sebab awak dulu bila pembangkang cakap macam-macam, macam hero lah, macam menang hari ni semua benda akan jadi free. So bila dah jadi kerajaan, dah tahu buat kali pertama dalam hidup awak menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab. Jadi kena hadap lah dengan PMX. Tak apalah, dia pernah jadi menteri dulu, tapi menteri-menteri lain ni tak pernah jadi manusia yang bertanggungjawab. Sekarang ni baru jadi manusia yang bertanggungjawab, baru tengok dalam bilik mesyuarat kabinet tu, baru tengok keadaan sebenar kedudukan kewangan fiskal negara, dan mereka berdepan dengan kecaman. You just have to face it lah. I mean, don't complain. Benda ni adalah sesuatu yang perlu dilalui, dan kami di KS, kami akan sokong dasar tersebut, tapi don't complain. Because dulu anda cakap macam-macam, dan hari ni ludah itu jatuh pada muka, dan just sapu je lah.